dalam Islam ada wakaf. Dalam Hindu pun ada wakaf. That's why bila I fikir benda ni perlu ada wakaf. Mana-mana tanah temple tiba-tiba nak ambil, just bagi tahu dekat kita punya AJK dan kita keluarkan duit wakaf, beli temple tu. Beli tanah tu. Yes. Dan kita wakafkan untuk mendirikan temple. Dah tak ada orang boleh persoalkan benda ni. Jangan lagi kita ada sifat nak bergaduh antara kaum. Untuk selesaikan isu kuil ni kena ada masa. Tidak bolehlah ini hari kita cakap besok selesai. Tak boleh. So bagi masa untuk kita memindahkan dengan cara baik. Kalau diorang tak boleh duduk kat situ. Kalau diorang boleh duduk, biar diorang apply tanah tu. Macam kita kata, diorang kena beli tanah and then diorang kena wakafkan. That's a process kita nak jalankan. Betul. So jangan ambil tindakan sendiri. Buat apa kita nak hina orang? Buat apa kita nak hancurkan rumah ibadat orang? Kalau kata diri kita ini sahaja yang betul. Tolong ubah benda tu. Kadang-kadang macam saya cakap, ini hari bapak kita masuk hospital, tak kira mana-mana bangsa, dia doktor pakar bedah, dia yang akan rawat bapak kita.